Aku pun pelik lah dengan seller ni. 3 biji torchlight RM10 pun tak sampai. Jadi inilah dia torchlight mini yang aku baru dapat. So kalau korang tengok, dia punya saiz dia sangat-sangatlah kecil. Jadi sangat memudahkan korang untuk simpan di mana-mana juga. Tapi serius weh, walaupun saiz dia kecil, lampu ni power gila kot. And then kalau korang tengok, dia ada lampu depan, and then lampu pada body, and then lampu ni pun dia banyak function tau. Nampak? Dia ada kelip-kelip, dia ada lampu tepi, and then dia ada lampu utama yang kat depan tu lah. Korang just tekan je button dekat belakang tu. Tambah istimewa lagi, lampu ni ada function zoom in, zoom out. Korang tengoklah sendiri contoh ni aku tunjuk. Okey, jom kita masuk dekat tempat gelap. Senang sikit aku nak tunjuk kat korang. Nampak? Ini antara function dia lah. Dia boleh berkelip-kelip. Okey, ini lampu yang pada tepi body dia. Memang terang gila weh. Aku cakap kat kau, memang tak sangka lah torchlight sekecil ni dia punya power dia tu nampak terang satu bilik ni. Okey, so ini ada function zoom in, zoom out. Korang tengok kalau korang zoom out, maknanya lampu tu dia akan pergi jauh lah. Kalau korang zoom in, lampu tu akan lebih melebar mengikut kesesuaian yang korang nak guna lah. Kenapa korang perlu beli lampu ni? Nampak? Walaupun dia murah, dia tetap ada casing tau. Siap dengan USB charger dan juga tali untuk korang gantung torchlight tu dekat tangan. Jadi, tunggu apa lagi? Korang beli 3 biji terus mini torchlight ni, dapat free shipping. Roger.